Apa khabar semua? Korang pernah terfikir tak kenapa EV sekarang ni tak nak letak je solar panel dekat bumbung untuk cas bateri diorang? Lagipun dekat negara kita ni kan banyak dapat cahaya matahari. Kan banyak senang tu kalau kereta EV ni boleh save charge je sepanjang masa. Tak payah singgah dekat charging station. Tapi realitinya tak banyak pun kereta elektrik yang ada solar panel. Kalau ada pun fungsi dia sangat limited. Padahal solar panel ni dah canggih dan harga pun jauh lebih mudah berbanding dulu. Tapi EV masih tak nak pakai. Ada apa-apa konspirasi ke? Jadi dalam video ni kita akan tengok kenapa kereta EV tak nak pakai solar panel dan kalau boleh guna pun, kenapa kesan dia tak sehebat yang kita harapkan. Dia macam lebih kepada gimmick sajalah. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu berapa banyak tenaga yang kereta perlukan dan berapa banyak tenaga yang solar panel boleh hasilkan. Solar panel yang dipasang dekat atas bumbung kereta tu biasanya boleh menghasilkan sekitar 200 sampai 300 watt sejam dalam keadaan yang ideal. Maknanya dapat sumber matahari yang berterusan. Kiranya tak hujan, tak ribut, tak ada apalah. Tapi masalahnya, bateri kereta elektrik sekarang ni sangat besar tau. Contohnya, Tesla Model 3 datang dengan kapasiti bateri lebih kurang 70 kWh. Hyundai Ioniq 5 pun lebih kurang macam tu. Jadi kalaulah satu panel solar mampu menghasilkan 300 watt sejam, dan dalam sehari katakan dapatlah 5 jam cahaya matahari penuh. Ini bermakna jumlah tenaga yang boleh diperoleh hanyalah 1.5 kilowatt sehari. Maknanya untuk mengecas penuh sebuah Tesla Model 3 menggunakan panel solar yang kecil ni, kita akan ambil masa lebih 30 hari. Itu pun bergantung pada faktor cuaca dan kecekapan sistem pengecasan tu. Sanggup tak tunggu 30 hari untuk cas kereta? Masalah utama sekarang adalah ruang yang terhad yang ada pada kereta untuk pasang solar panel. Berbanding dengan solar farm yang korang nampak dekat tepi highway tu, memanglah tempat tu beribu-ribu solar panel boleh pasang dengan arrangement yang optimum. Tapi kereta kita tu hanya mempunyai bumbung yang keluasan dia lebih kurang 2 meter persegi saja. Itu je yang boleh guna. Kecekapan solar panel moden sekarang ni pula berada dalam lingkungan 20 hingga 25%. Jadi walaupun dipasang dekat keseluruhan permukaan bumbung tu, tenaga yang diperoleh masih tak mencukupi untuk menggerakkan kenderaan dalam jarak yang signifikan. Adalah satu kereta ni nama dia Lightyear Zero dan dia claim sebagai kenderaan yang direka khusus untuk menggunakan tenaga solar dan satu hari tu dia boleh pergi 70 km. Pakai solar saja. Tapi setakat ni orang test, itu pun sebab dia punya design dia sangat aerodinamik dan berat dia jauh lebih ringan berbanding kereta elektrik yang biasa. Barulah boleh pergi 70 km. Jadi selain daripada ruang yang terhad nak pasang solar panel ni, faktor cuaca juga memainkan peranan yang penting. Solar panel ni hanya dapat menghasilkan tenaga maksimum apabila mendapat cahaya matahari secara langsung. Maknanya tak bolehlah ada halangan macam awan ke, pokok ke, bangunan ke. Kalau dekat negara yang cuaca tak menentu, lagi-lagi macam negara 4 musim, tempat yang banyak hujan atau tempat yang sering berawan, kecekapan solar panel ni akan merosot dengan ketara. Waktu kereta tu dipandu pun, angle cahaya matahari tu berubah-ubah kan? Maksudnya ada ketidakseimbangan dalam kadar penjanaan tenaga pada keseluruhan panel tu. Kalaulah kata kereta tu diparking dekat dalam garaj atau kita letak bawah pokok, maka tak bolehlah guna solar panel tu untuk cas bateri. Kita pun kesian dekat kereta tu duduk tengah panas kan. Tapi nakkan power solar tu memang kena jemur dia tengah panas. Dah jadi dilema pula. Sayang kereta ke nak suruh dia cas? Dan faktor cuaca ni menjadikan solar panel ni sebagai sumber tenaga yang belum boleh diharap sepenuhnya untuk digunakan bagi kereta-kereta EV. Selain tu, isu besar nak letak solar panel dekat bumbung kereta ni adalah faktor aerodinamik. Untuk bagi lagi banyak kita dapat tenaga, of course lah kita perlukan lebih banyak solar panel. Tapi nak letakkan panel tambahan dekat bahagian lain, nak letak dekat bonet, nak letak dekat tepi kereta, ini memang akan meningkatkan rintangan angin. Jadi bila rintangan makin tinggi, nanti kecekapan aerodynamics akan berkurangan. Jadi kita kena guna tenaga yang lebih pula untuk bergerak dalam jarak yang sama. Lagipun confirm lah kereta tu nampak buruk kalau penuh dengan solar panel kan. Jadi sebab itulah kebanyakan manufacturer hanya memasang panel solar ni pada bumbung saja. Tapi seperti yang kita dah tengok,
tenaga yang dihasilkan melalui kaedah ni masih terlalu kecil untuk menjadikan solar panel ni sebagai sumber utama untuk menggerakkan EV tu. Tapi walaupun solar energy ni masih belum praktikal sebagai sumber utama, ada sebab kenapa ada je beberapa manufacturer masih lagi pasang solar panel pada kenderaan mereka. Contohnya Hyundai Ioniq 5 tu ada je solar panel sikit dekat bumbung tu dan dikatakan mampulah menambah sekitar 5 hingga 6 km sehari. Toyota Prius pun ada gunakan sistem solar panel ni untuk caskan sistem elektrik yang kecil-kecil dalam kereta dia. Kereta macam Lightyear Zero tu of course merupakan satu contoh kenderaan yang hampir mencapai konsep kenderaan berkuasa solar. Tapi harga dia 1.3 juta ringgit. Maknanya ini menunjukkan teknologi ni belum ready, belum cukup matang untuk pasaran umum. Dan sebenarnya teknologi solar panel ni pun pada masa sekarang ni ada beberapa kekangan teknikal lah. Kecekapan panel komersial yang ada sekarang ni berada dalam lingkungan 22%. Kalau dekat lab yang dekat orang buat eksperimen tu saja yang mampu mencapai kecekapan lebih kurang 40%. Jadi kalau kita nak guna solar panel sebagai sumber utama tenaga EV ni, kecekapan atau efisiensi ni kena meningkat secara drastik untuk menghasilkan tenaga yang mencukupi dengan ruang yang terhad. Dan bila ada sumber tenaga yang mencukupi, kita nak kena ada juga sistem penyimpanan tenaga ataupun energy storage yang lebih baik. Sekarang ni bateri lithium ion adalah pilihan utama untuk kenderaan EV. Tapi kalau kita boleh bangunkan bateri macam solid state atau teknologi penyimpanan tenaga lain yang lebih ringan, lebih cekap lagi, maka masa itulah barulah boleh nak guna solar energy macam ni. Satu lagi konsep yang sedang dikaji sekarang ni adalah penggunaan jalan solar. Jadi jalan tu masa dia orang buat lagi memang dah ada solar panel dekat dalam tu. Jadi seluruh road surface tu boleh generate elektrik dan EV pula boleh cas bateri dia orang waktu bergerak atas jalan tu. Walaupun konsep ni nampak macam menarik, tapi bagi saya cabaran dia agak ganas jugalah. Contohnya kos yang tinggi, siapa nak tanggung? Lepas tu nak kena maintain, nak kena bersihkan jalan tu, dan of course efisiensi dia akan lebih rendah berbanding solar farm. Jadi tak tahulah berbaloi ataupun tidak. Lepas tu kan sistem ni memerlukan teknologi wireless charging yang sangat cekap. Barulah boleh kita nak salurkan tenaga daripada solar panel tu kepada EV yang tengah bergerak dekat atas jalan tu. Kalau wireless charging ni tak cukup efisien, maka lama-lama habislah bateri kereta tu. Jadi secara realistiknya, buat masa sekarang ni, penggunaan solar panel pada EV lebih kepada fungsi tambahan berbanding sumber utama tenaga. Dia bolehlah sikit membantu katakan 5-6 km sehari. Tapi ada ke orang bergerak 5-6 km? Mesti orang gerak at least 20-30 km sehari kan? Memang tak cukup. Dan manufacturer pun masih banyak menumpukan kepada pembangunan bateri yang lebih cekap dan juga untuk menambah infra high speed charging. Yang mana fokus diorang adalah untuk menyelesaikan masalah range perjalanan kereta elektrik. Bukannya diorang fokus sangat nak letakkan solar dekat kereta EV. Sebab untuk membolehkan kereta EV ni guna solar panel, first sekali solar panel tu mesti jadi jauh lebih cekap dan lebih ringan. Energy storage pun kena mampu menyimpan lebih banyak tenaga dengan saiz yang lebih kecil dan ringan. Kalau tidak, bateri tu jadi berat sangat. Jadi buat masa ni tenaga matahari masih lebih praktikal kalau kita gunakan dia untuk cas main grid, kemudian kita guna main grid tu untuk cas kenderaan. Macam tu baru lebih berbaloi berbanding terus tempek solar panel tu dekat kereta EV. Jadi kalau korang berharap satu hari nanti kereta boleh self charge guna solar macam pokok berfotosintesis tu, memang tidak mustahil, tapi masih jauh lagi perjalanan dia. Cuma buat masa sekarang ni, solar ni hanya untuk top up bateri tu sikit-sikit, bukan sumber tenaga utama. Macam biasa, kalau anda berminat pasal engineering, nak belajar lebih banyak pasal engineering, pasal engine, pasal AI, link untuk kursus-kursus ni saya letak dekat bawah. Jangan lupa tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.